Ya, Alhamdulillah. Ali apa? Hari terakhir di Kota Mekah. Kota Mekah dan kali ni geng bas ziarah Bajarah. nak Luncur ke Madinah. ziarah kat sana. Ziarah kat sana pula. Rasa sebab juga hati nak ke Mekah. Tapi apa kan daya? Kita ikut package. Package daripada Umrah. Daripada Safa Travel. Ikut package je. Kita pasti ikut package. Lancar. Acah cerita. Ya, Alhamdulillah. Okey, untuk ke Madinah dalam trip bersama Safa Travel ni kita naik speed train. Dah dalam dia punya apa tu package tu. Alhamdulillah. Ni antara kali pertama lah. Saya naik speed train. Kalau sebelum ni kita tak naik. Saya bagi saya punya cameraman saya naik. Kali ni kita nak naik, kita nak tengok macam mana rasanya naik speed train bersama Safa Travel untuk umrah kali ni. Mari. Ni dia apa ni? Stesen untuk naik speed train. Canggih lah. Kenal lah dengan negara dia yang kaya tu kan. Kenal lah dengan status negara pengeluar minyak terkaya di dunia. Saudi kan. Tak tahulah, saja je nak apa ni, nak test tengok dia punya speed train macam mana. Kalau sebelum ni kita tahu Jepun ni memang terkenal dengan speed train, tapi kita nak test tengok speed train di Mekah untuk ke Madinah. Semalam ada satu kes. Sebab apa? Satu kes ni dia daripada Madinah nak ke Jeddah rasanya. Tapi dia terlajak sampai ke Mekah. Sebab lepas dia tertidur. Lepas tu mungkin dia sebab laju sangat kot. Dia terlaju sangat. Saya pun tak tahu, Wallahualam. Dia tertidur, sedar-sedar sampai ke Mekah. Sudah. Dia memang cantik. Dia macam airport pun ada juga. Macam airport pun ada juga. Memang nampak apa ni, selesa lah, selesa. Right. Sementara tunggu kita punya train tu, tengok apa yang ada dekat sekitar terminal speed train ni. Ada kedai minyak wangi juga, perfume juga. Kedai kopi pun ada, kedai kopi. Wah. Baik lah. Untuk umrah musim sejuk ni sebenarnya, Mekah ni agak sejuk waktu subuh. Lepas tu waktu malam macam tu. Pagi tadi dalam pukul 9-10 tu sejuk juga. Atas pukul 11 dah tak nirah lah. Pukul yang sejuk tadi masa lepas subuh tadi, pukul 7-8 tu sejuk betul kan. Tapi itulah, orang ramai memilih untuk umrah musim sejuk ni sebab apa? Dia selesa lah. Tapi ramai sangat manusia kan. Dan dia punya package umrah pun agak premium jugalah sebab dah ramai orang, hotel penuh. Dia mahal kat situ lah. Sekejap kita tengok dia punya speed train macam mana. Ni ada juga souvenir ni kalau nak beli. Kan, tengok ada apa? Bookshop. Jom, kita jalan-jalan lagi tengok ada apa kat sini. Nak makan taklah sangat sebab tadi lepas tawaf perpisahan, tawaf wadak ada untuk saya tawaf widak. Salah sebut tadi saya yang kena kan. Tawaf wadak ke tawaf widak? Tu saya dah palu syawarma dah. Seketik sebab saya tahu nanti akan proses untuk ke
Madinah tu dia jadi panjang sikit sebab satu, kita naik speed train dan bag luggage itu semua bas akan bawa ke sana. Itu dia. Dan satu lagi, kita kena tunggu lama lah dekat terminal ni. Tak apa. Kita jalan-jalan dulu. Kita tengok apa yang ada. Kita usah tengok saat lagi dia punya speed train macam mana. Sabar. Alright, ni kita punya speed train. Kita akan naik untuk ke Madinah insyaAllah. Sebab kita dah selesai dah umrah. Hari ini kita luncur dengan train baru. Ya, speed train. 2 jam setengah sampai Madinah. Luncur. Okay, ni kita punya speed train. Saya pun tak tahu, sebab tak pernah naik. Sebelum ni buat umrah naik bas ya. InsyaAllah kita nak rasa tengok macam mana suasana dalam tu. Tengok lagi tak, InsyaAllah. Right, inilah dia suasana dalam speed train menuju ke Madinah insyaAllah. Dan okay, Alhamdulillah Abang Puji. Kita sampai dekat kota Madinah. Aha. Sejuk, memang sejuk Sejuk, laju. Saya kata sejuk. Dalam train pun sejuk ni. Alhamdulillah. Dah semua dah tutup lah tadi kan aircon tu. Ya. Saya dulu driver tutup lah. Sejuk lagi. Allahu Akbar. Jom. Alhamdulillah. Umrah bersama sahabat. Piup. Baca saya kita. Oh, dia punya tagline dah piuk. Baca sikit kita. Tu dah. Alhamdulillah. Okey, baik. Dengan speed train, kita ambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah lah untuk sampai dari Mekah ke Madinah ni. Alhamdulillah. Dan kepada jemaah yang naik speed train, pesan standby baju tebal sikit lah, jaket ke apa, sweater ke, selimut ke, untuk naik train ni sebab dia agak sejuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari pertama lah di Madinah. Semalam kita baru sampai. Hari ni kita nak bawa jemaah Safa Travel ziarah sekitar Masjid Nabawi, InsyaAllah. Sejuk. Dah fight Osaka dah itu. Kalau Osaka dia sejuk, lebih kurang macam ni 16. Tapi di Madinah ni dia angin kuat 10 ke 18 km sejam angin dia. Memang kalau kita tengok pokok bergoyang-goyang lah. Saya pun hampir dah semalam sampai tu dia angin kuat dengan rasa nak sesema pun ada juga. Hampir nak terbabas. Hampir nak terbabas. Tapi kita masih lagi jaga insyaAllah. InsyaAllah kalau kita sempat kesempatan 5 waktu di sini, 5 waktu di masjid insyaAllah. Dan kita akan ziarah sekitar masjid Nabawi insyaAllah. Abang Puji,
Ya, naam. क्या करो Alhamdulillah. boleh lah boleh lah gimana Pak Uji gimana ni Sekarang ni alhamdulillah hari ni hari ke-3. Hari kedua. lah Hari kedua di Bumi Madinah. Kita hari ni ziarah luar. Ziarah luar pertama kita hari ni Masjid Quba. Masjid Quba insyaAllah InsyaAllah. Jom bersama sebuah travel. Lancar. Piu. dah pandai dah buat tagline Alhamdulillah. Tahun ni datang ada kedai macam ni, tahun depan datang kedai macam lain pula, tahun akan datang kedai lagi banyak, keliling dia kedai saja lepas ni. Nampak restoran yang tak buka lagi pun ada dah. Ingat nak buka nasi kandar Haji. Kena ambil kat corner lah, mamuk kena ambil kat corner. Betul. Corner je buka kedai mamuk. Alright, selesai dah sudah ziarah di Masjid Quba dan lepas ni kita nak ke tempat lain pula. InsyaAllah kita akan bawa jemaah shopping juga di ladang kurma. Mari. Alhamdulillah, petang ni kita nak ke kilang Al-Quran dengan jemaah. Tapi tak ramai, kita tak bawa semua. Ada yang nak pergi, ada yang tak pergi. InsyaAllah petang ni dalam 10 orang kot rasanya. Jom kita tengok bagaimana kilang Al-Quran dekat sini. Mari. Ya, Alhamdulillah kita dah pun sampai di pekarangan kilang Al-Quran di Madinah. Kita nak tengok cara pembuatan Quran dengan cerita. Dia akan bagi Quran juga kepada pengunjung-pengunjung di sini insyaAllah. Ini jemaah-jemaah kita lah. Sebab tak ramai hari ni yang nak pergi. Yang lain tu banyak pergi melontar. Dan saya ajak Mirul lah. Mirul tak boleh lari. Tak miss. Mirul mesti kena ada lah. Ada lah. Sikit. Untuk beberapa episod ni sikit lah saya sikit. Oh, yang ni satu episod tapi kita buat special. Dia vlog ni, kita pergi jalan, kita makan, pergi ziarah. Banyak. Pergi melontar. Banyak tempat. Ya, Alhamdulillah ni dah ada suasana di dalam kilang Al-Quran nampak tu. Mesin-mesin cetakan yang sangat besar. Yang sangat besar. Itu dah. Saya akan pergi lebih dekat lagi insyaAllah. Dekat Terjaya ada macam ni kan. Ini yang terbesar juga di dunia ni. Memang banyak. Kalau sebelum ni saya naik ke tingkat 2 Masjid Nabawi tu, ada juga pameran-pameran Quran lama tapi dia tak bagi rekod. Dengan handphone pun tak boleh. Tapi Alhamdulillah di sini saya minta kebenaran dia bagi. Ini dari Korea ni. Al-Quran dari Korea. Iaitu Al-Quran dari Korea, dari Bengali, Kurdish, kan? Ada dari Indonesia juga. Dari mana? Kanada pun ada. Kanada tak? Thai. Ada Rusia pun ada. Itu dia. Banyak Di antara material yang digunakan lah untuk jadikan Al-Quran tu dalam penghasilan Al-Quran. Material yang digunakan alat cetakan dia tu. Okey. Yang ni tengok tu. Mesin dia tu. Jutaan. Puluhan jutaan. Puluhan jutaan. Betul tak? Puluh juta lah, senang cerita. Ingat-ingat ratus juta Quran dihasilkan kat sini. Buat banyak.
melawat kilang Quran ni. Kalau dulu beratur, memang ramai. Kalau dulu memang beratur ramai. Kita datang petang lah. Kalau tak nak beratur ramai, datang petang. Lepas asar, Alhamdulillah, kita boleh tengok suasana ada dekat sini. Itu dah. Dia ada payung sikit. Tu. Banyak tu. Berpuluh-puluh juta nafkah Al-Quran dihasilkan. Memang banyak. Amirul, satu soalan. Benda ni mesti kita kata fikirkan. Sebab apa? Kita nak sentuh Al-Quran, nak pegang Al-Quran, kena ada wuduk tu tak? Betul. Kalau dia buat Al-Quran, rasanya contoh macam tu kan. Macam tu, duduk tengah susun Al-Quran tu. Dia jaga wuduk dia agak-agak. Susah buat kerja tak. Susah buat kerja. Itu dia. Kelebihan kerja sambil jaga wuduk. InsyaAllah. Kan? Hebat. Betul. Pekerjaan yang betul itu dia kat bawah sana tu. InsyaAllah ada rezeki. Mana tahu. Kan? Doa-doa lah kita dapat apa ni? Dekat Malaysia ada kilang Quran dekat Putrajaya. Dan ni antara di Madinah. Mana tahu kok ada orang offer Effendi nak share tak, jadi share partner buka kilang Quran. Oi, amin. Siapa tak nak? Amirul pun nak, kan? Inilah suasana. Dia sekejap je masuk tengok Al-Quran seluruh dunia punya version. Lepas tu tengok penghasilan kat bawah sana dan keluar balik. Itu jalan keluar dia. Orang kata blok-blok petang sama dekat kilang Al-Quran sebenarnya. Ya. Memang. Alhamdulillah dapat Al-Quran percuma. Habis. Kalau. Ada kecil. Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak dapat Al-Quran semua satu. Nak besar beli. Alhamdulillah, tu pandai ayat dia tu. Tak, yang ni percuma. Nak besar kena beli. Nak dua. Nak ambil SM nya. Duduk saja. Kau lolok Siapa nak Isra? Ada orang tak itu. Ambil. Siapa nak Isra ambil je. Ambil je. Orang bagi ambil je lah. Belum lagi haji, baru pergi umrah. Belum lagi haji. Haji insya-Allah tahun depan. Tahun ni umrah, tahun depan haji insya-Allah. Ya Khalid. Dia tergelak. Dia tergelak, dia pergi ke tempat lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quran. Semua jemaah kita dapat dua. Biasa Alhamdulillah. Kita ambil satu. Kita tak apa. Bersyukur apa yang ada. Dia bukan apa, lelaki dia selalu bersyukur apa yang ada. Itu jelah. Orang bagi tak ambil, orang tak bagi jangan. Saya nak dua. Tak, jangan. Alhamdulillah. Tapi suasana di sini cantik lah. Pandailah dia buat. Terjaga. Dulu Miro nak datang tempat ni kalau pagi, Masya Allah, beratur ramai daripada luar tu beratur sampai ke dalam ni. Memang rezeki. Allah pemudahkan urusan kita insya-Allah. Itu dia. Dan lepas ni kita nak balik sekejap. Dan insya-Allah kalau sempat kita melontar. Kalau tak sempat kita jalan-jalan dulu lah. Ni dah suasana dia nak ambil gambar ni. Hari terakhir di bumi Madinah dan kita nak berangkat ke airport. InsyaAllah semoga jemaah semua umrahnya mabrur. Dan insyaAllah pada anda yang masih lagi mencari pakej-pakej yang terbaik untuk umrah, boleh scan QR kita juga, dapatkan pakej terbaik daripada Safwa Travel insyaAllah. Jom kita ke airport, tengok suasana kat sana pula. Mari. Umrah.
okey tak? Alhamdulillah okey. Puas hati. Puas. Nak datang lagi. Ha? Nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Ha. Puas hati kat mana tu? Ha? Puas hati kat mana tu? Puas hati sebab boleh menunaikan umrah. Lepas tu pergi Madinah pun okey, semua okey. Okey. Ha. Macam mana layanan dari Safwa Travel? Alhamdulillah terbaik. Puas hati. Semua puas hati. Kalau ada kawan-kawan nak pergi umrah, Memang akan recommend. Kena recommend lah. Kena rekomen. Ha. Macam mana umrah kali ni dengan Safwa? Alhamdulillah. Untuk umrah kali ni rasa berpuas hati sangat-sangat. Layanan daripada mutawif sendiri. Ni siapa dia? Owner. CEO. CEO. InsyaAllah dia beri peluang. Lepas ni kita akan ikut Safwa lah, Safwa Travel. Ada rezeki kita akan pergi ke sana lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana umrah sama Safwa Travel? Alhamdulillah. Rasa amat-amat berpuas hati. Alhamdulillah. Mutawif banyaklah membantu kita semua dalam setiap pergerakan aktiviti, dan kalau ada masalah pun cepat-cepat boleh selesai, dan amat-amat recommended lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat tiba di KLIA. Jemaah semua pun nampaknya seronok puas hati. Rata-rata yang kita interview semua sangat berpuas hati dan recommended lah untuk mereka-mereka yang nak datang mengerjakan ibadat umrah bersama Safwa Travel.